Resepi untuk hari ni kita nak buat cheesy chicken shawarma. Ni kalau korang makan satu pun dah kenyang. And then kita buat juga creamy garlic sauce macam ni. So jom kita start. Bismillah. Okey, mula-mula kita potong kecil 3 keping dada ayam and perasakan dengan serbuk hitam putih, serbuk kunyit, garlic powder, white pepper, paprika, cayenne pepper, gula and garam, and then masukkan juga jus lemon, olive oil dengan plain yogurt sikit. Exact resepi Amir akan letak dekat caption nanti, and lepas dah perap dalam sejam macam tu dah boleh pan grillkan dengan minyak sikit. Lepas tu bila dah masak dah boleh kita tepikan dulu. Untuk garlic sauce kita perlukan 6 ulas bawang putih, 1 sudu kecil garam, 2 sudu gula, 2 biji telur dengan 4 sudu jus lemon. Blendkan halus, kemudian boleh tambahkan 2 cawan minyak masak secara perlahan-lahan sampai dah dapat tekstur yang agak pekat macam ni. Lepas tu Amir adjustkan sikit dengan tambahkan garam dengan dill, and then dah siap. Okey, untuk cheese macam biasa kita akan guna yang cheese dill punya, dan hari ni kita pilih cheddar cheese smoke ni. Memang sesuai sangat untuk buat shawarma sebab dia creamy, smoky, and dia cair pun sekata je. Korang boleh letak dalam 2 keping macam tu sekali dengan ayam, fries, dan letakkan garlic sauce tu sikit. Lipatkan bagi rapat and boleh toastkan sekejap biar dia crispy and sedia untuk dihidang. So resepi ni tak adalah complicated sangat pun. Memang okey lah untuk buat dekat rumah. So selamat mencuba.